Kenapa kita asyik craving lagi-lagi time diet? Pernah tak kita baru je lepas makan, lepas tu craving pula nak makan benda manis? Okey, sebelum tu saya ni saya dah lost 20 kilo dan saya bantu wanita turun berat tanpa stres. Sebab utama kita craving adalah bila kita kurang makan protein. Okey, bila kita kurang makan protein, gula dalam darah kita ni dia akan cepat drop. Okey, so bila dia drop, otak kita ni akan dapat signal bahawa kita lapar. Sedangkan kita baru je lepas makan. Okey, lepas tu apa jadi kat kita? Kita mulalah. Kita akan capai biskut, kita akan makan kerepek, kita akan makan coklat kan. Habis dah semua usaha diet kita. Okey, macam mana kita nak atasi masalah craving ni? Apa solution dia? Okey, jadi solution dia yang paling mudah adalah bila kita makan, pastikan ada protein. Protein ni dia datang daripada ayam, dia boleh datang daripada ikan, dia boleh datang daripada tahu, daripada tempe, daripada telur. Protein akan bantu kita untuk kenyang lebih lama, dia akan bantu untuk stabilkan gula dalam darah kita dan juga dia akan bantu kita untuk kurangkan craving. Okey, nak kurus tanpa stres bukan kita kena tahan lapar tapi kita kena makan dengan bijak. Nak saya bantu wanita turun 3 ke 7 kilo sebulan tanpa stres? Okey, boleh komen stres.